Screwdriver ni kalau kau tak ada dekat rumah, aku cakap kau confirm kau kena membebel dengan bapak kau. Sebab minggu lepas bapak aku dah membebel kat aku. Mana aku punya screwdriver? Aku nak pergi repair TV, aku nak pergi repair kipas, aku nak pergi repair spare part motor. Segala macam yang dia boleh repair, semualah dia nak repair. Disebabkan tu aku belikan dia tool set ni. Tool set ni ada 115 mata. Kau bayangkan, kalau 115 mata ni pun tak cukup, aku pun tak tahulah nak cakap kat bapak kau macam mana. Kan? Yang best pasal benda ni, dia magnetic. Bila kau pakai ni, dia magnetic. Dah confirm lah bila kau screw tu, dia tak jatuh. Dia melekat lah. Tak senang hilang lah, senang cerita. Satu lagi aku nak beritahu kat kau, dekat dalam ni, dia bukan hanya sediakan mata screw saja guys. Dia ada sediakan juga pengumpil. Kalau kau nak betulkan laptop ke apa ke, ada dekat dalam ni. Bahagian belakang dia pula bro, aku cakap dengan kau, dia ada macam-macam lagi tool set yang kau boleh guna. Alright, ada pengumpil, adalah tempat penyepit ni, apa semua ni kan. Lepas tu kalau kau nak repair phone ke, phone punya screen tak boleh buka, kau boleh tekap macam tu, and then kau buka lah kau punya phone punya screen tu kan. Memang lengkap lah tool set ni. Harga dia pun murah je guys. Alah, banyak, murah, kecil, senang nak bawa kat mana-mana. Confirm lepas ni bapak kau dah tak membebel lah dekat kau. So mana kau nak dapatkan tool set box ni, aku share link dekat bawah ni guys. Harga jangan cakap beli terus.